Cara buat side income guna handphone tanpa perlu menjual barang. Okey, so hari ni kita nak share sikit dekat korang teknik untuk korang boleh buat side income daripada rumah asalkan korang ada handphone dan juga internet. Korang dah boleh buat side income ni. Okey, first kali korang boleh tengok link dekat bio. Kami ada sediakan link untuk korang daftar step by step. Lepas tu korang install aplikasi MetaTrader 5 ni, so korang boleh trade currency. Okey, apa kita nak tengok dekat sini? First kali kita tengok kita baca dulu pergerakan market, dia bergerak ke atas, so ada satu uptrend. Lepas tu price tu buat sedikit downtrend, pergerakan price dia macam ni. Lepas tu dia ada buat trend line breakout dekat level sini. Okay, so kita dah tengok dia buat breakout. Lepas tu price tu dah breakout dekat level sini, dia buat sedikit retracement. So kita boleh expect price tu untuk sambung naik lah lagi tinggi daripada previous high dia. Kalau trade macam ni, kami akan set saja stop loss dekat level lagi rendah daripada previous low dekat sini. Sebab kita target untuk buy. So korang boleh trail sahaja stop loss korang. Kalau price tu naik, korang boleh set trail SL dekat aplikasi trading. Ataupun korang boleh tarik manual kalau korang nampak ada pergerakan ke atas, momentum ke atas. Lepas tu dia buat retracement, dia buat next previous low, korang boleh tarik saja stop loss korang slowly sampai korang dapat trail sejauh mana pergerakan harga tu. So sampai satu masa stop loss korang akan dihit dan trade korang akan close. So dengan cara ni, entry korang risikokan hanya beberapa persen daripada account, tetapi potensi income daripada trade ni adalah unlimited. So korang tak set korang punya take profit, korang boleh profit lebih banyak dengan cara macam ni. Korang konsisten menggunakan teknik ni, lama-lama korang boleh profit dan grow account trading korang. Boleh mula dengan modal murah saja dalam RM100, RM200. Ataupun kalau korang nak cepat grow account korang, mula dengan RM500, $100 tu lagi cepat korang boleh grow account korang. Okay, so kalau korang rasa nak free training untuk trading ni, korang boleh chat DM kami di IG TikTok Prof Duit. Korang boleh subscribe dekat YouTube channel Prof Duit dan belajar lebih banyak tips trading daripada kami. Share video ni pada rakan-rakan. Tengok link dekat bio. Jumpa lagi dalam video akan datang.